Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita jumpa di pusat pengajian kita. Dan akan kita sambunglah pesan kita yang telah lalu. Di mana kita dah bincang hari itu tentang pendahuluan atau introduction lah kepada zakat. Dan kita dah masuk sepitah lalu bab yang kedua lah, itulah syarat wajib zakat yang disebut sebagai syurut wujubiz zakat. Ya. Condition of obligations for zakat. Kadang disebut sebagai precondition, prerequisite, suka hati lah nak panggil apa pun. Tapi yang merujuk kepada syarat-syarat bilakah zakat itu wajib dilaksanakan dan ke atas siapa. Seumpama syarat-syarat wajib ibadah yang lain. Wujud tu mana wajib lah. Cuma bahasa Arab ni wujud tu masdar. Wajaba yajibu wujuban, ya. Kewajipan lah. Kalau kita translate literally, wujud tu makna kewajipan. Syurut wujubi az-zakah maknanya syarat-syarat kewajipan zakat. Ya. Baik. Di mana ada tiga lah di situ yang saya notakan. Pertama, Islam. Ini maklumlah. Dan kita dah bincang dalam bab-bab atau kitab atau fiqh sebelum ini tentang pensyaratan Islam lah dalam hak awak ibadat. Kalau muamalat selain ibadat lah, dia tak ada syarat agama Islam tu. Ataupun dengan lebih spesifik, tidak ada syaratul akidah, tak ada syarat akidah. Ya tak? Jual beli, mana ada syarat Islam tak Islam? Kalau tidak, nanya tuan. Ya tak? Pinjam meminjam and so on. Tapi kalau ibadat, kena ada Islam lah. Dan zakat ni memang ibadat. Ya, asal dia tu ibadat, walaupun implikasi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan dia tu muamalat lah. Zakat ni dia separuh-separuh, ibadat separuh, muamalat separuh, ya. Tapi sebenarnya dia mau ibadat zakat ni. Ya. Sebab tu persyaratan dalam ibadat semua ada pada zakat overall atau secara umumnya lah, ya. Jadi Islam memang syarat lah. Di mana seumpama kata Imam Nawawi rahimahullah, la tajibu az-zakatu ala kafir. Zakat is not obligatory on non-Muslim. Zakat tak wajib atas non-Muslim. Li'annaha ibadah. Because atau kerana ibadat. Zakat ni ibadat. Wal ibadatu la tasah illa min Muslim. Dan ibadat confirm lah tidak sah melainkan ke atas orang Islam. Ya. Dan itu bertepatanlah dengan beberapa ayat Quran yang saya sebelum ini sudah pernah baca. Kita boleh rujuk surah At-Taubah ayat 54, surah Az-Zumar ayat 65. Ya, kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Sahih al-ayah allati qara'tuha ya sidi? Ada Melayu. Ma fi Arabiyyah, ma fi al-ayah hina. Maksudnya Allah Ta'ala kata, wa ma mana'ahum, ini Allah Ta'ala sebut orang kafir lah, orang bukan Islam kan. Wa ma mana'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Dan tidaklah menegah mereka daripada diterima nafkah-nafkah mereka. Nafkah-nafkah ni ialah pemberian harta mereka. Termasuk ni lah zakat dan seumpamanya. Mana orang bukan Islam ni, kalau dia guna harta dia untuk kebaikan pun Allah Ta'ala tidak terima. Ya. Illa an kafaru billahi wa rasulih. Kerana
melainkan kerana mereka kufur pada Allah dan Rasul. Ya. Ayat ni pasal harta lah sebenarnya, sebab nafkah mereka, yakni apa yang mereka belanjakan, apalah pada jalan kebaikan. Tapi dia guna pakai juga dalam bab ibadat yang lain. Sebab seumpama kata ulama kita, kalaulah ibadah harta ni ataupun kebaikan harta yang dilakukan oleh non-Muslim tidak diterima oleh Allah, maka ibadah harta sebegini yang manfaat dia ni lebih meluas, maka ibadah yang manfaatnya lebih sempit atau sedikit, lebih-lebih lagi lah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana ibadah maliyah allati ta'adda naf'uha la yaqbaluha Allah. Fal ibadah allati la yata'adda naf'uha aula. Tu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah lah dalam buku dia Asy-Syarhu Al-Mumti'. Dan saya kira ulama lain pun sama saja, ya. Cuma saya hafal kata-kata dia lah. Memang antara buku fiqh yang suka baca ialah buku Asy-Syarhu Al-Mumti' karangan Ibnu Utsaimin. Ya. Pasal buku fiqh yang bagus lah. Di samping buku-buku fiqh yang lain. Dan dia bersifat ensiklopedia. Dan memang kita suka baca buku-buku ensiklopedia seumpama itu, ya. Dan afqalah hadis Nabi buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5, satu zakat. Jadi macam mana zakat nak difardukan ke atas orang, nak dikenakan ke atas orang bukan Islam, sedangkan dia adalah rukun Islam. Rukun Islam untuk orang Islam je lah. Ya. Dan ada lagi lah, ada dalil yang lain. Ala kulli hal, Islam adalah syarat lah kepada kewajipan zakat. Bahkan dalam buku-buku fiqh itu, khusus dalam fiqh mazhab Syafi'i lah, mazhab mana sama je bab ni. Memang ada bab kecil yang khusus lah. Al-kafiru ghairu mukhatab bizakah. Mesti ada punya. Bismillah. Oh, kena kopi pekak molek. Kena minum air kosong banyak pas ni. Nanti kecil pun Bismillah. Tak tidur amalan ni. Molek aku nak buat kerja banyak malam ni. Kerja sekolah esok nak Natal. Oh, banyak baik. Oh, tak boleh malam ni. Malam ni banyak kerja. Nak klik nak buka laptop selalu ni. Mana tadi? Al-kafir ghair mukhatab bizakah, ataupun al-kafir la yukhatab bizakah. Mesti ada punya. Orang kafir tidak dikhitabkan dengan zakat. Mana tidak diwajibkan ke atas mereka. Tidak diperintahkan lah. Ghair mukhatab di sini maksudnya tidak diperintahkan. Ya. Apa makna ghair mukhatab huna sini? Bermakna la yujab sah? Sahih? Kemudian yang kedua ialah haul. Haul nombor 3 lah. Macam mana nak buh haul dulu ni? Patut buh nisab dulu. Kedua nisab nisab. Yang mana saya dah sentuh dulu, nisab ni adalah kadar yang dikenakan ke atas setiap harta yang wajib zakat itu untuk diwajibkan dia zakat. Dia panggil al-haddul adna. Alladhi idza balagha fawajaba alaihi zakat. Kadar minimum. Yang mana bila ia sampai, yakni akan kadar itu, maka diwajibkan zakat ke atasnya. Bunyi klasik sikit lah. Macam kita kata taro lah, taro. Kalau hati atas buat taro. Siapa taro tu, wajib lah zakat. Mana dia punya sempadan lah. Kalau tak siapa, tak wajib lah. Ya. Nisab. Nisab ni cara umumnya diwajibkan lah. Ada ke zakat tanpa nisab? Zakat fitrah je lah. Kalau zakat lain semua ada nisab. Sebab tu yang saya notakan ni, yang sepakat lah ya. Islam, nisab dan haul.
ada syarat tak sepakat lagi yang saya akan sentuh after this. Jadi nisab memanglah specifically dalam Quran saya tak pastilah. Hal hunaka ayah tadullu ala wujub az-zakah. Hal hunaka ayah zakara nisab az-zakah sini? Tak sah? Cara rasa setahu saya tak ada lah ayat spesifik sebut pasal nisab zakat ni. Tapi dia lebihlah hadis Nabi lah. Memang dalil nisab ni daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Antaranya hadis Ali bin Abi Talib, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sahabat-sahabat yang lain lah. Ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dan termuat dalam buku-buku sunan dan ia sahih. Ya. Di mana kata Nabi di mana nisab ni dia ada ikut harta zakat tu sendiri. Daripada Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis pasal zakat ni. Sebahagian mereka ada sebut pasal nisab-nisab zakat ni, merujuk kepada harta-harta zakat tu lah. Pasal setiap harta zakat berbeza-beza nisab ni. Ya. Nampak? Zakat emas dan perak dan mata wang ada nisab dia. Dia panggil zakatul athman. Ya. Zakat haiwan, zakatul an'am ada nisab dia. Zakatul zuru' wasimar, zakat tanam-tanaman dan inilah buah-buahan ada nisab dia. Lagi zakat apa lagi? Ya, al-athman, al-an'am, az-zuru' lagi. Zakat tu urudut tijarah, zakat perniagaan. Ada nisab dia, tapi zakat perniagaan nisab emas dan perak itulah, ya. Al-ma'adin wal-rikas, zakat galian merujuk pada emas perak yang tertimbun di bumi yang dijumpai and so on. Ini masing-masing ada nisab lah, ya. Yang mana sepakatlah mesti nisab lah. Dan sepakat juga tuan-tuan, selagi tak capai nisab tidak diwajibkan kita zakat. Dan kalau kita zakat pun tidak sah. Ijma'. Sebab tu sebelum ni timbul isu zakat pendapatan yang dibayar awal. Orang belajar di tibat zakat dia tahulah. Ya. Kalau kita bayar awal sebelum haul ada khilaf. Kata-kata membenarkan. Kita tahu dah hujung tahun kita wajib zakat. Kita pun bayarlah sebelum pada itu. Mungkin di tengah tahun, mungkin di awal tahun. Ya, mana kita ta'jilu zakah qabla al-haul. Ma hukmuha ya sidi? Ma hukmuhu wala hukmuha? Ma ta'jilu zakah qabla al-haul. Ma hukmuhu yani. Apa hukmuha pula? Muzakkar ya sidi, sah? Ma hukmuhu? Ikhtalafa fihi al-ulama. Mana ulama tak sepakatlah. Ajaza ba'duhum wa mana'a al-ba'du. Sebahagian benar, sebahagian tak benar. Ya. Which kata-kata benarlah. Of course lah standard mazhab Syafi'i, which boleh diawalkan. Dah kita tahu kita akan wajib bayar zakat sekian, kita awal lah. Mana sebelum haul tuan-tuan khilaf. Tak ada masalah sama sekali. Tapi sebelum nisab ijma' tidak boleh. Dan tidak sah kalau kita bayar. Ya. Dan ini pun ada disebut oleh mufti wilayah terdahulu Dr. Zul dalam perbahasan pasal atau soal jawab fatwa dia tentang hukum bayar zakat sebelum haul dan sebelum nisab. Ucap kata tak boleh. Sebab tu saya sebut sebelum ni ada isu lah sikit. Di mana zakat yang dibayar awal sebelum nisab. Sebelum haul tak ada masalah. Ada khilaf tapi boleh lah kan. Tapi sebelum nisab. Di mana zakat pendapatan memang kita bayar sebelum nisab tuan-tuan. Betul tak? Entah gaji 2,000 sebulan contohnya. Bulan 1 2,000, bulan 2 2,000, bulan 3 3,000. 2,000 jadi campur-campur. Kalau nisab 10,000, bulan kelima baru awak diwajibkan bayar dan awak boleh bayar. Kalau awak bayar sebelum nisab, sepakat para ulama tidak sah. Ya. Buka buku fiqh mana pun. Of course yang klasik. Dia akan kata ijma'. Pasal kita bayar sebelum sampai tempoh wajib. Macam tuan-tuan sembahyang Zuhur sebelum masuk waktu. Sah? Boleh? Sama ini ibadat, zakat. Sembahyang ni ibadat. Dan saya ada tengok yang jawab isu ni. Ustaz di bahagian majlis zakat wilayah sajalah saya nampak yang jawab isu ni. Ya? Saya tak pastilah jabatan-jabatan agama di negeri-negeri yang jawab, tapi boleh saya check kat internet tu majlis agama mana yang jawab bab ni. Saya lihat majlis agama boleh persekutuan
Saya tak tahu tahun bila yang jawab. Ustaz apa nama saya pun lupa. Boleh tengok internet. Dia seorang yang jawab. Dia kata kalau ikut memang ada isu lah. Tapi di atas perbincangan apa gitu gini, diharuskan nak memudahkan masalah lah itu ini. Ya. Kalau ikut langgar ijma' lah tu sebenarnya. Kau kena kata, oh tak boleh langgar ijma'. Kita pun dalam setengah hal langgar ijma' juga tuan. Tapi tak apalah, autoriti dah benarkan mungkin ada rasa tertentu. Dan memang ada pun. Jadi cuma ada suruh ilmu tu dia suruh perbahasan ilmiah tentang zakat memang ada lah bab ni. Di mana yang saya nak highlight ialah nisab tu. Nisab syarat wajib dan syarat sah juga sebenarnya. Mana tidak sah sebelum nisab. Ya. Dan setiap harta zakat sebagaimana saya sebut ada nisab-nisab tertentu lah. Itu kita tengok in detail lah, in spesifik lah ya. Sebab paling payah nak ingat nisab haiwan lah. Betul tak? 3 haiwan yang diwajibkan zakat. Unta, lembu, kambing. Unta 5 dekat atas. Bawah 5 tak payah. Ya. Tapi hak lepas 5 tu anak tak ingat. Serius, memang kena tengok kitab lah. Mula 5, lepas tu 10, lepas tu 15. Lepas tu dia berbeza pula bilangan. Bukan 5 dak. Kambing senang sikit. Lembu tadi unta kan. Lembu 30 mula-mula. Lepas tu nak tak ingat. Nak tengok bilangan dia. Kambing pun sama juga. Kambing 40 mula-mula. Lepas tu dia ada hitungan dia. Alhamdulillah kena tengok in spesifik lah dia punya nisab tu. Dan yang ketiga ialah haul. Ini pun disepakati oleh para ulama. Di mana zakat mesti ada haul. Ya. Specifically macam nisab tadi ayat Quran saya tak pastilah. Tapi kalau hadis Nabi memang ada dan memang dijadikan dalil, sandaran, rujukan, sumber bab haul ni memang hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya Nabi sebut la zakata fi malin hatta yahul alaihal haul. Ya. Hadis itu hadis Ibnu Majah dan lain-lain. Diriwayatkan daripada Ali, Aisyah dan beberapa sahabat lagi lah. Tak salah saya. Baik. Di mana kata Nabi tidak ada zakat melainkan setelah lalu ke atasnya haul. Saya tulis sini cukup haul. Boleh lah. Ada setengah buku dia kata haul saja. Haul. Boleh je pasal haul ni sudah makna setahun. Haul ni makna tahunan. Ada setengah buku dia tulis tamamul haul, sempurna haul. Ya. Ada setengah buku dia pakai apa lagi ya? Tamamul haul, ada satu lagi saya tak ingat. Ala kulli hal dia merujuk pada setahun qamari itulah. One lunar year. Ya, sanatun qamariyatun kamilatun. Ya. One perfect lunar year. Mana kena setahun lah, ya. Di mana ini asal zakat. Asal zakat dia mesti haul. Melainkan harta-harta yang dikecualikan daripada haul. Ya. Asal zakat ni dia mesti haul. Sebab tu antara yang tak setuju zakat pendapatan ni pasal dia kata tak ikut haul. Sedangkan zakat mesti haul. Ya. Jadi asal dia mesti haul, melainkan jika ada dalil tak ada haul. Ada 4 harta lah yang tak perlu haul. Pertama ialah ribhu at-tijarah, profit of the business, mana untung berniaga lah. Untung berniaga tak payah haul, cukup nisab terus zakat. Dia beza dengan perniagaan. Zakat perniagaan lain, zakat untung perniagaan lain. Zakat perniagaan disebut sebagai zakat urud at-tijarah. Zakat untung perniagaan disebut sebagai zakat ribhit tijarah. Di mana kalau zakat perniagaan dia mesti haul lah. Kena kira setahun lah. Ya. Tapi kalau zakat keuntungan perniagaan dia tak perlu haul, cukup nisab je. Inilah.
Tuan-tuan beli saham. Ya tak? Saham yang dia simpan setahun, kena zakat lah. Tapi keuntungan dia tak perlu tunggu setahun. Ya tak? Ya. Tuan-tuan dah jual sebahagian tengah tahun. Lebih nisab, kena bayar zakat lah. Dan begitulah kepada harta-harta yang lain. Itu contoh saja. Tapi tak kisahlah. Asal harta yang diwajibkan zakat, dia mesti haul. Cuma pengecualiannya itulah untuk meniaga. Yang kedua ialah nitajul an'am. Nitajul an'am ialah anak yang dilahirkan oleh haiwan itu. Ya. Zakat haiwan lain. Zakat haiwan ikut bilangan yang saya telah sebut tadi. Unta 5 dan ke atas. Zakatul an'am takhtalif an zakat nitajil an'am. Ya sini sah. Syekh pun tahu. Syekh lagi alim pada anak tu. Ya. Sama macam tadi lah, zakat perniagaan berbeza dengan zakat untung perniagaan. Dari sudut ni lah. Nisab dia sama je, dia ikut mah dan perak. Ya. Tapi kalau haiwan tak samalah ya. Perniagaan tadi sama mah dan perak nisab dia. Ya. Di mana kalau zakat haiwan, kena tengok bilangan dia tu lah. Untung 5 dan ke atas. Al-ibil, zakatul ibil, khamsa, fama fawqaha. Fama fawqaha wala fama fawqahu. Al-ibil, fawqahu wala fawqaha ya sini. Fawqaha ya sah. Ana nasi tu Allah. Lepas tu, kalau kambing, saya sebut, kalau lembu saya sebut tadi, salasun. Al-bakar, salasuna, fama fawqaha, fama fawqahu. Kalau kambing 40 arba'un fama fawqaha 40 ke atas. Ya, itu zakat al-an'am, zakat haiwan lah, haiwan ternakan bukan semua haiwan. Haiwan ternakan. 3 itulah, untuk lembu, kambing. Dan dia punya adik-beradik lah, family lah. Macam kerbau kena zakat. Pasal kerbau adik-beradik lembu. Ya. Lagi biri-biri kena. Dia tengok dia punya tu. Tapi asalnya itulah. Okey. Adapun anak haiwan lain, tak perlu haul. Ya. Awak ada 30 ekor je kambing, kena zakat tak 30 ekor? Indaka salatuna syatan, hal yajib alaika zakat? La. Tapi tahun tu 30 ekor kambing awak beranak sampai 100 ekor. Kena zakat lah. Ya tak? Nisab pakai nisab yang sama, tapi haul tak pakai kepada nitajul an'am atau anak-anak haiwan yang dilahirkan itu. Anak 3-4 hari lepas orang bagi kontrak ni bawah haiwan kambing lah. Kan banyak buat perniagaan ni, peternakan ni, pelaburan peternakan lah kita kata kan. Ya. Dia minta nak tengok, nak pun tengok lah. Orang nak pening. Masuk package bayar, lepas tu tunggu dapat kambing aja. Ada package 1, package 2, package 3. Package 1 contoh 5,000 bayar. Dia akan diberi kambing lah. Dia akan diberi untuk setiap package tu contoh 10 ekor. 8 ekor syarikat punya jantan, 2 ekor customer punya betina. Ya. Jadi tunggu dapat hasil lah esok. Anak pun nak pening. Jual beli tak ada perkhidmatan. Kontrak perkhidmatan tu ada, tapi masalah macam mana dia buat perkhidmatan, sedangkan dia supply juga kambing jantan untuk disenyawakan dengan kambing betina yang customer punya dalam package tu. Anak pun nak pening. Macam lagu habis, akad tak jelas. Dia provide kambing, dah tentu dia kena buat jual beli. Kita tak ada jual beli, main masuk bayar kan. Tu masalah kalau tak ada orang yang menyelia tu kan. Dia pelaburan-pelaburan senang je. Kalau ada endorsement patuh syariah, sama ada dia punya komiti syariah sendiri ataupun daripada luar, okey. Kalau tak ada, entah tak payahlah. Memang kelang kabut, tak tahu benda dia buat. Dia tahu bagi duit nak untung je lah. Betul tak? Tu je lah. Kalau pelanggan ni dia tahu nak bagi duit nak untung. Kalau syarikat pula dia tahu nak modal je lah. Dia ada modal-modal tertentu.
Ada mudharabah, ada musyarakah, ada musaqah, macam-macam kan. Tapi kena pilih lah tengok sesuatu balik. Bukan susah pun, tapi dah tak tahu lah, anak pun pening. Sebab tu kalau penasihat syariah ni dia bayar mahal. Sebab nak buat kerja tu payah. Nak peher dia pun bukan satu skop, dua skop. Saya Ustaz Aziz bagi perlembagaan satu cekak yang dia jadi penasihat syariah. Sampai lah nak baca tak habis. Baca pun tak faham. Dia punya perlembagaan tu kita kena faham dulu. Rupanya kalau kita nak jadi advisor satu syarikat ni, benda nombor satu kita kena faham syarikat tu punya kalau dia ada perlembagaan lah. Kalau tak ada perlembagaan, operasi dia nak faham tu pun makan masa. Anak tak faham tu sudah. Banyak benda tak faham. Okey, mana tadi? How tadi kan? Boleh tak? Entah ada kambing jantan, betina, anak-anak kambing jantan. Lepas tu, yalah kita buat projek lah. Buat bisnes kan. Boleh aja. Tapi dia kena atas rasa perkongsian lah. Mana hasil tu sama-sama kongsi lah. Tapi kalau saya nak cah perkhidmatan tak boleh. Pasal saya guna kambing jantan saya. Bila guna kambing jantan saya, dia akan masuk dalam jual beli yang dilarang. Mani haiwan. Tak boleh, Asabil Fahli dia panggil. Okey, tak boleh itu. Ala kulli hal, mana tadi? How tadi kan? Dua kan? Nitajul an'am. Tak sebut tu tadi. Anak haiwan. Anak haiwan lah. Dia tak perlu how. Cukup nisab jalan. Lagi, yang ketiga ialah ribhut tijarah, nitajul an'am. Yang ketiga ialah al-kharij minal ard. Mana inilah tanam-tanaman, buah-buahan. Dia tak perlu haul, nisab aja. Ya. Dari dalam kategori zakat tu, asas dia lah macam mah dan perak, haiwan itu semua kena haul. Tapi tanam-tanaman dan buah-buahan ni dia panggil al-kharij minal ard. Al-hubub, hubub wala habub ya sini. Al-habub sah? Al-habubu was-simar. Al-habub sah? Habbun wahid. Al-habub jamak sah? Al-habub wala al-hubub? Wala jaiz kilahuma? Hubub sah? Laisa al-habub. Ana qara'tu al-habub daiman. Idzan khata' sya'i'. Wala ana wahdi bas akhta'. Ana selalu baca habub. Rupanya dia kata hubub. Limadha hubub? Wahid habbun. Al-jamu idzan habub. Insya-Allah. Jadi tanah-tanaman ni cukup nisab je jalan. Ya. Yang mana tanah-tanaman memang ada dalam Quran lah. Di mana Allah Taala kata wa atu haqqahu yauma hasadi. Fi surah ya sini. Surah apa tu Anak pun lupa Al-An'am. Rakam wa ayat. Dia hafiz tak ingat ayat. Tak ingat ayat apa-apa Wa atu haqqahu yauma hasad. Dia ada ayat khas lah. Allah Taala kata berikanlah haknya, yakni zakat itu hari penuaiannya. Mana once kamu tuai cukup nisab jalan. Okey, itu hal jadi jelas hadis itu secara ringkasnya Islam, nisab dan haul. Tiga ni syarat terutama yang disepakati oleh para ulama tentang kewajipan zakat itu. Bila ada tiga ni wajib zakat lah. Islam tak ada isu lah pasal kita orang Islam. Ya. Yang perlu diperhatikan ialah nisab tu lah. Nisab. Kalau cukup nisab, kena bayar lah. Bayar awal harus. Tapi once kita wajib, kita tak boleh tangguh-tangguh lagi. Ya. Bahkan memang ada disebut dalam buku-buku fiqh, tak boleh menangguhkan zakat yang telah sampai kewajipannya. Mana kalau awak cukup nisab sampai haul, wajib terus, tak boleh tangguh-tangguh lagi. Ya. Dia tak cas semayang, masuk waktu semayang boleh aja. Main hujung waktu tak apa, makruh aja. Ya tak? Tapi kalau zakat once wajib kena bayar. Boleh diawalkan, tapi once sampai waktu wajib
kena bayar lah. Sebab itulah definisi zakat. Sebagian ulama lah dia masuk. Zakat ni ialah harta tertentu yang dikutip oleh golongan tertentu, yang diberikan oleh golongan tertentu fi waqta wujubihi, pada waktu ia diwajibkan. Ada sebagian definisi sebutlah. Ya. Okey, 3 ni. Kemudian 2 lagi tuan-tuan yang tidak disepakati. Pertama ialah al-hurriyah. Al-hurriyah. Kemerdekaan. Ya. Di mana majoriti ulama kata hamba tidak diwajibkan zakat ke atas. Ya. Al-abdu la yajibu alaihi zakatu malih. Ya. Pasal apa? Pasal zakat malul abdi malu sayyidihi. Pasal harta tuan, harta hamba ni adalah harta tuannya. Al-mal la yamliku. Al-mal wa imulika. Macam kata Imam Syafi'i, saya tak tahulah dia sebut lagi tak mana, tapi ada disebutlah buku-buku fiqh mazhab Syafi'i di mana Imam Syafi'i kata hamba tidak memiliki harta walaupun dia diberi pemilikan. Orang hadiah harta pada hamba. Hamba itu tidak memilikinya. Dia milik tuannya. Ya. Sebab tu Nabi sebut. Ni kita belajar dalam konteks jual beli lah. Hadis Ibnu Umar, Sunan Abi Daud dan selainnya. Di mana Nabi kata man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu lil ba'i' kamil yasidi illa ishtaratahu al-mubta'u kama qala. Sahih? Nabi kata bila seseorang itu menjual hambanya, maka harta hamba itu milik si penjual, bukan milik si pembeli. Melainkan jika disyaratkan ke atas si pembeli itu. Mana kalau awak jual hamba, awak dapat hamba je. Kalau hamba tu ada harta, dia bukan milik si pembeli. Dan itu hadis terkuat yang menunjukkan bahawa hamba tidak memiliki sama sekali harta walaupun yang diberikan kepada. Ya. Bahkan sebagai kata hamba ni kalau dibenarkan untuk bekerja, dia kerja pun hasil kerja dia tu milik tuan dia juga. Dan itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Imam Syafi'i dia sepakat dulu ke sekarang ke, maksudnya qadim atau jadi, hamba memang tidak ada zakat ke atas hartanya. Tapi adakah ia memiliki atau tidak? Kalau dulu dia kata hamba memiliki. Hamba ni memang ada harta lah, yang mana jika diberikan kepada idza mulika. Ya, kalau orang bagi harta kat dia. Tapi pendapat baru dia kata harta ni, hamba ni walaupun diberikan harta sebanyak mana pun, harta itu bukan miliknya. Dia tak memiliki lah. Ya, dia tak ada ownership ke atas harta dia. Di mana majoriti memang kata zakat ni mesti merdeka lah. Kalau hamba tidak ada zakat ke atasnya, kerana harta hamba adalah harta tuannya. Kalau harta hamba harta dia pun, itu harta yang tak sempurna milik lah, maka tak wajib dizakatkan. Kerana satu syarat lagi, menurut majoriti para ulama, kewajipan zakat ialah sempurna milik. Which yang kelima lah. Jadi yang pertama Islam, nisab, haul. Yang keempat merdeka. Yang kelima ialah tamamul milki ataupun sempurna milik. Di mana sempurna milik ni memang sepakat para ulama lah, adalah syarat kepada kewajipan zakat. Cukuplah kedah Islam, nisab dah sampai, haul pun dah cukup. Kita pula merdeka. Zaman sekarang mana ada hamba. Tapi ada syarat satu, tamamul milki, harta tidak sempurna, maka tak wajib zakat. Menurut majoriti para ulama, walaupun segelintir kata masih wajib dizakatkan ke atasnya dengan syarat-syarat atau condition atau situasi tertentu. Zakat ni detail tuan. Ya, detail. Kadang satu isu tuan. Bukan nak cakap lah tuan. Ada seorang profesor, bukan profesor lah, doktor. Dia ada satu tesis tentang zakat ni. Ya. Memang asal tesis PhD lah. Kemudian dibukukan. Ya. Atau buku tertebal lah yang ada dalam bab zakat ni. Ya. Which is sebenarnya satu isu bab zakat ni rupanya panjang perbahasannya. Mungkin dalam buku-buku fiqh ni tak adalah dibahaskan secara panjang lebar sangat. Maknanya dalam satu isu walaupun melibatkan khilaf, tidaklah dibahaskan secara mendalam. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut lah ataupun
perbahasan luar lah salah satu isu tu. Kalau sekadar baca buku biasa ni tak apa. Hatta buku fiqh pun, buku fiqh pun tak ada mendalam sangat. Kalau mendalam sikit pun atau meluas pun, buku fiqh yang bersifat perbandingan atau ensiklopedia tu agak meluas. Tapi sebenarnya betul-betul mendalam dan meluas ialah buku-buku tesis, khusus tesis PhD, apa-apa bab pun sebenarnya. Sebab tu anak suka baca tesis-tesis ni, ya. Terutama kalau dekat tesis tu dia tulis dirasah taksiliyah. Mana kajian secara taksil. Mana taksil? Taksil ni bukan cakap kosong, pendapat kosong. Kalau tuan-tuan nak cek satu-satu isu, tuan-tuan cek fatwa contohnya. Fatwa dia very straight to the point. Mana ada hurai panjang-panjang? Tak ada. Very basic one lah. Ya. Pasal dia tidak taksil. Dan setengah fatwa tu sekadar menukilkan pendapat para ulama, sedikit dalil dan pendapat yang dipilih oleh badan fatwa itu. Itu saja. Mungkinlah masa dia bersidang tu dia bincang panjang lebar, bahas lumak-lumak kan. Tapi akhirnya yang dikeluarkan ringkas aja. Begitu juga dengan buku-buku fiqh yang ada di pasaran pun dia tak ni sangatlah. Ya. Bolehlah kita nak tahu maklumat-maklumat tertentu, tapi hak betul-betul mendalam dan meluas perbahasan ni, kata bahas sampai habis lah. Buku tesis tesis PhD biasanya. Nama pun dia rasa taksiliyah. Taksiliyah ni makna hingga ke akar umbi lah. Ana personally pun kalau baca kadang fatwa, baik yang tempatan, baik luar negara, duk baca kadang-kadang tak puas hati. Kadang dia bagi fatwa pendapat ulama sedikit dalil. Kadang kita pun jadi saya akan cari jenis-jenis perbahasan macam tu. Biasa dah duduk dalam buku tesis PhD ya. Dia bincang panjang lebar lah kan. Okey. Jadi yang kelima ialah sempurna pemilikan. Tamamul milki. Dia panggil full ownership ataupun complete ownership. Tuan-tuan ada duit dalam KSP contohnya. Wajib zakat tak? Wajib zakat. Wajib, tapi setelah tuan-tuan keluarkan. Bila tuan-tuan keluarkan, tuan-tuan zakatlah pada ketika itu jika telah mencapai nisabnya. Ya, nampak. Itu standard negara kita lah. Kata-kata negeri Malaysia termasuk Selangor memang memfatwakan atau mewajibkan kita keluar zakat KSP ni sejurus wang itu dikeluarkan. Tak payah haul lah. Nampak. Walaupun ada setengah juga yang kata tak wajib. Kita keluarkan wajib apanya? Tunggu haul lah. Tunggu setahun kalau duit tu masih ada baru dizakatkan jika cukup nisab. Kalau dah habis-habis lah. Ada yang kata begitu. Dan personally saya melihat ada benarnya juga. Ya, kerana ada juga ulama yang berpendapat begitu. Dia tak banyak beza lah dengan zakat pendapatan and so on lah. Pasal dia kata harta ini masih disyaratkan haul. Dan memang asas kepada zakat ni haul. Jadi harta yang awak dapat daripada contoh KSP, yang awak buang haul tu apa asas awak? Contohnya. Tapi saya personally pun bila orang keluar KSP memang saya suruh dia bayar zakat terus. Bayarlah kan, ikutlah autoriti, adalah kebaikan dan kelebihan di situ. Dan itu difatwakan ikut yang itulah. Ya. Cuma kalau kita bincang lebih lanjut, ya, cerita dia macam itulah. Jadi cerita dia point dia pasal apa masa duduk di KSP tu tuan-tuan tak wajib bayar zakat. Kalau tuan-tuan dah keluarkan pun lepas tuan-tuan pencen, tak perlu qada zakat-zakat terdahulu. Pasal tak ada pemilikan lah. Bukan tak ada pemilikan, pemilikan tak sempurna. Duit tu duit tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak boleh buat apa, duduk kat dalam. Betul tak? Ada pemilikan, tapi pemilikan tidak sempurna. Pasal apa pemilikan tidak sempurna? Kerana tuan-tuan tidak boleh menguruskan wang itu secara 100%. Dia panggil tidak ada tasarruf kamil. Tuan-tuan tak boleh bertindak lah atas duit itu. Ya? Di mana kalau tak ada pemilikan penuh memang tak diwajibkan zakat menurut majoriti para ulama. Ya? Pasal itu syarat. Nampak? Ni hutang-hutang tuan-tuan pada orang. Tuan-tuan kan banyak duit. Tuan-tuan bagi orang pinjam kat hutang kat orang. Wajib bayar zakat tak? Wajib zakat? Mana buat tahu? Memang majoriti kata wajib. Wajib. Kalau mazhab Syafi'i tuan,
Of course lah difatwakan. Dia pegang kita lah. Kata-kata negeri Malaysia termasuk wilayah. Jakim saya tak pastilah. Ya. Zakat tunai, zakat hutang ni wajib. Tuan-tuan bagi pinjam kat orang, tuan-tuan kena bayar tau. Zakat. Apa pula saya bagi hutang kat dia, dia dah habis dah pakai duit tu. Memang dah habis, tapi dia akan bayar balik pada tuan-tuan. Dia tuan-tuan bagi hutang kat orang ni macam tuan-tuan menyimpan. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, wajib zakat tak? Sama lah. Hutang kena. Awak. Itu pendapat majoriti lah. Syafi'i baik, Hanafi baik, Maliki baik. Cuma dia ada certain situation lah. Ya. Macam Syafi'i ni dia beza lah. Apa dia panggil? Hutang segera dan hutang bertangguh. Macam dalam fiqh Mahaji kita tengok kan, dia ada ad-dainul hal wa dainu al-ajil. Dainul hal makna harta segera, hutang segera. Hutang bertangguh, dain ajil. Dia ada beza sikit lah cara kita bayar. Tapi wajib bayar. Masih wajib bayar. Kalau hutang segera, tuan-tuan kena bayar tanpa ada kelonggaran untuk menangguhkan. Tapi kalau hutang bertangguh, tuan-tuan member pinjam. Ya tak? Kemudian dia janji nak bayar dan tahun yang sama, tuan-tuan kena bayar zakat lah. Walaupun duit tu tak ada lagi tuan-tuan. Dia tak banyak beza lah dengan syarikat-syarikat yang mana hutang orang pada dia yang boleh didapati dalam jangka masa terdekat, dia kena kira sekali. Masuk dalam dia punya ni lah. Kan saya ajar dulu atau saya sentuh dulu kan, zakat perniagaan ni kan dia ada dua kaedah kan. Kaedah modal kerja, kaedah untung rugi. Kalau kaedah modal kerja tu dia kena kira semua. Kena ada kira duit cash dia berapa, kena kira stok yang dia ada, stok tu ikut nilai lah. Kemudian dia kena kira juga hutang-hutang orang yang dia boleh dapatkan walaupun dia tak ada lagi. Cukup haul, orang tak bayar lagi hutang, tapi boleh didapatkan dalam masa singkat, mungkin next week, next month. Dia kena kira lalu. Ya. Mana dia tolak lah liability ada apa nak bayar sewa tepak lah, kos pekerja lah, apa semua lah, baru kali 25% tu. Ya. Ala kulihal, nak balik yang tadi, apa tadi saya cerita tadi? Apa tadi sebelum tu cerita apa? Zakat hutang tadi kan? Cerita dia masih kena bayar lah hutang ni, zakat masih kena bayar lah. Majoriti ulama kata begitu. Cuma ada situasi beza-beza lah. Macam Syafi'i dia membezakan hutang segera, hutang ni. Kalau Maliki dia beza dari sudut ni, dari sudut apa? Hutang aktif dan hutang tidak aktif. Panjang tak ya? Kan? Explain lain kali. Ya. Majma' fiqh Islam dia pilih mazhab Syafi'i. Mana hutang masih wajib dizakatkan dan melihat kepada segera atau bertangguh. Tengoklah cara pembayaran dia tu. Tapi masih kena bayar lah. Kalau hutang segera awak kena bayar tu. Kalau hutang bertangguh boleh ditangguhkan, tapi masih kena qada lah zakat-zakat tahun terdahulu. Syafi'i nak pinjam dengan saya, janji bayar 10 tahun. Ya tak? Jadi selagi mana dia bayar tu tak habis, tak orang kata apa, tak boleh ditangguhkan lah zakat saya tu. Bila dia bayar nanti baru saya bayar habis, boleh ditangguhkan, ada produk kata. Tapi setengah ulama dia tak melihat dari sudut tu, dia lihat aktif tak aktif. Okey, Majma' fiqh pilih hak Syafi'i lah. Macam Qardawi pilih mazhab Syafi'i juga. Mana pendapat paling, nak kata paling ketat dak lah, mana yang agak ni lah kan. Jadi kata wajib, tapi ada segelintir kata tidak wajib. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan of course yang standard mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri tahu kan? Dia kata tak wajib zakat hutang ni. Tak kisahlah hutang segera ke, hutang tangguh ke, hutang aktif ke, hutang tak aktif ke. Hutang aktif ni sebenarnya merujuk pada hutang perniagaan. Hutang peniaga-peniaga tu lah. Kalau hutang tak aktif ni hutang yang bukan bersifat perniagaan lah, mana bagi hutang duit ke, ya. Itu Maliki. Kalau hutang perniagaan kena zakat lah, pasal itu harta yang berkembang. Tapi kalau hutang pinjaman biasa ni dia hutang yang tidak berkembang, berarti dia tak wajibkan zakat.
Saya ada seorang kawan tuan, dia bagi bini kawan dia 200,000. Dah 5-6 tahun tak bayar. Dia tanya saya, "Ustaz, kena bayar zakat hutang. Saya nak bayar macam mana? Dia tak bayar lagi." Dia kata kena bayar. Sebab tu kena fikir juga dari pelbagai sudut termasuk zakat. Sebab bila awak bagi hutang, seolah-olah awak menyimpan, dah wajib zakat. Tuan bayar 200,000 kali 2.5% every year. Lo ni dia tak bayar. Tak bayar. Tapi once dia bayar esok, kena qada balik zakat-zakat yang terdahulu. Bukan kata rugi bayar zakat ni. Tapi ya tak? Kalau 200,000 kali 25%, berapa Syekh? 5,000? Mana 5,000? 200,000 kali 2.5% setahun kali 5 tahun. 1,000 2,500 kan? 100,000 2,500 25%. Betul tak? 100,000 2,500 2,500 ke 25,000? Kalau 200,000 5,000 setahun Syekh. 5,000 setahun kali 5 25,000. Temenung kawan 25,000. Nanti memang bayar esok 200,000, dia kena tolak 25,000. Dia rasa macam rugi lah. Aku bagi 200,000, dia bagi 200,000, aku nak bayar zakat pula. Jadi short lah duit dia. Baik, yang kata wajib tu no issue lah. Dan itu yang kita suka pun, mendapat tu ada banyak kebaikan di situ, dan itu yang difatwakan. Tapi nak cerita ada yang kata tak wajib ni, macam Ibn Hazm Al-Andalusi. Pasal apa dia kata tak wajib? Selain daripada tidak ada dalil secara qat'i, nas pula banyak yang dhaif. Adalah asal satu yang saya pun ada baca lah, asal Ibn Umar, asal Aisyah, yang mana Nabi kata la zakata laisa fid daini zakatun. Adalah hadis tidak ada zakat dalam hutang apa semua, tapi dhaif lah kan. Kemudian harta tu tidak berkembang. Hutang berkembang apa? Banyak tu awak bayar, banyak tu awak dipulangkan pada awak, dia tak berkembang. Salah satu sebab utama juga ialah tidak ada tamamu al-milki, tidak ada ni dia panggil pemilikan sempurna. Duit awak tapi duduk dengan orang, tak sempurna lah pemilikan tu. Ya. Jadi dia tidaklah mewajibkan zakat ke atas zakat hutang seumpama itu. Tapi macam majoriti dia kata walaupun duit awak duduk dengan orang, dia masih kira sempurna pemilikan lah. Ala kulli hal adalah syarat tu, sempurna pemilikan, yang menjadi salah satu syarat lah kepada wajib zakat. Jadi kalau Islam, nisab, haul, yang keempat apa tadi Syekh? Merdeka, lepas tu sempurna pemilikan pula, maka wajiblah zakat. Jadi 5 syarat zakat ni, saya kira saya ringkas lah. Kita dah kata khatam lah ya. InsyaAllah lah. Nanti kita pergi kepada jenis-jenis harta yang wajib zakat pula, yang disebut sebagai al-amwal az-zakawiyah, harta-harta yang wajib dizakatkan. Saya tulis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu sebahagian disepakati, sebahagian tidak disepakati lah. Asman, emas dan perak disepakati, haiwan ternakan disepakati, tanam-tanaman disepakati, perniagaan disepakati, rikaz disepakati, makdin, galian tidak disepakati sebenarnya. Kalau selain emas dan perak lah. Kalau galian dia tu emas dan perak, kerana emas dan perak juga disebut sebagai galian ya. Apa ada istilah bahasa Inggeris tu, petro termasuk galian, kan? Ataupun apa-apalah kan. Ada khilaf lah, ada khilaf. Okey, kemudian perhiasan, ada khilaf. Kemudian pendapatan, ada khilaf. Jadi yang sepakat hak 5 teratas lah. 4 hak bawah tu, 3 hak bawah tu tidak disepakati lah. Walaupun tidak disepakati, ada majoritinya, ada minoritinya. Tapi hari ni kalau tuan-tuan tengok fatwa, resolusi atau seumpamanya, dia tidak saja menilai kepada dalil yang ada lah. Kadang dia tengok juga aspek-aspek yang lain, seperti maslahah, maqasid lah, maqasid. Saya kena belajar maqasid je. Baru nampak hukum-hukum dalam perkara-perkara baru ni dalam kerangka yang lebih luas. Macam tadi kan, 3 syarat terutama yang saya notakan di sini. Pertama, Islam, itu syarat akidah. Kedua, cukup haul, itu syarat apa tersebut tadi? Syarat apa tu? Syarat kudrah. Syarat kemampuan dia panggil. Bukan haul, nisab. Islam wajib nisab zakat ni
Kerana Islam menitip beratkan kemampuan. Sebagaimana dalam ibadat pun kena tengok kemampuan. Semayang, kalau tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring contohnya. Kemampuan dia ambil kira dalam Islam. Saya sini al-Islam ya'tabir al-qudrah fi kulli syai' fi al-ibadah. As-salah masalan, la kunta la taqdir ala al-qiyam fa tusalli qa'idan. Sedap kaca Arab. Law tastati an tusalli jalisan aw qa'idan fa tusalli naim la kaifa tusalli wa anta tanam yani mustalqiyan sah mustalqiyan ala jambin ala jambin. Sedap kaca Arab. Wa kadzalika az-zakah al-qudrah aidan. Aina dalil an-nisab? Az-zakah laysa wajibah illa idza balagha al-mal nisaban muayyanan. Fabulughun nisab i'tibaru Islam al-qudrah fil mal ya sidi. Sedap cara. Nak cerita dia ni apa? Qudrah, kemampuan lah. Yalah, puasa pun sama. Kemampuan dia ambil kira. Zakat pun sama juga. Kemampuan, tapi kemampuan harta lah dia panggil ya, qudrah maliyah. Ya. Financial ability atau capability. Satu lagi nisab tu nisab. Sorry, bukan nisab, tadi nisab kan. Haul tu haul. Apa haul? Apa rahsia haul ni? Apa hikmah Allah Taala syaratkan selain nisab? Haul. Stability. Selain kemampuan, Islam juga melihat stability. Arab panggil istiqrar. Ya. Kalau awak orang kaya, awak tahu, banyaklah lembu, banyak kambing, banyak emas. Tiba-tiba hujung tahun lingkup, tak wajib zakat. Pasal tak cukup haul. Stability tu. Ya. Nampak? Sebab tu dalam kewangan ni kita kena tengok stability. Ambil masa kadang nak ubah satu-satu tu. Syafiq gelap. Nyata nak ubah aja kan. Tak boleh ni, murawahah tak boleh ni. Kestabilan ni penting lah. Nanti kan kacau bila apa semua nanya tuan. Tak boleh. Jadi kena step by step, slowly, sikit-sikit ubah. Dulu pakai flat rate. Sekarang dah pakai dulu pakai rule 78. Sekarang dah pakai flat rate. Betul tak? Mana ada flat rate saya? Reducing balance. Tapi kena tahu lah tu. Okeylah, insya-Allah taala untuk tu next nanti kita baca tu panggil harta-harta yang diwajibkan zakat lah ya. Mudah-mudahan. Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau ada soalan. Ada soalan? Soal ya Sidi. Ana zakartu shaykhi muhadiri fi al-jami'ah qadiman idza anha dirasatahu qala fil akhir hal hunaka soal atau istifsar. Istifsar bermakna soal ya Sidi. Istifsar. Daima يقول إذا في نهاية الكلاس يقول هل هناك سؤال أو استفسار. شيخي من فلسطين وعلمنا مادة منهاج الدعوة. Okey tu, mudah-mudahan aku Al-Qarazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguhkan majlis kita atas kafarah dan surah Al-Asr.